Tapi ya, walaupun kita hidup susah, kita bahagia kan ya? Bahagia tu tak boleh dibeli dah, Mak. Bahagia tu kalau boleh dibeli, dah bahagia dah orang kaya. Tengoklah orang kaya sekarang, mana bahagia? Betul. Ya, bahagia tu tak boleh dibeli. Kalau bahagia tu boleh dibeli, dah tentulah semua orang kaya tu bahagia. Sebab dia banyak duit, dia boleh beli bahagia. Cuma teman nak nunjuk lah, sekarang ni ada orang yang tengah bahagia. Siapalah gamaknya? Mohlah kita tengok. Tahu tak nama saya siapa? Tahu lah. Tahu? Sadik. Kenapa macam ni? Ada agak. Dia masih something. Dia masih something. Ni stop it. Tahu tak nama saya siapa? Saya Sadik lah. Tak. Apa? Nama saya Jo. Jo siapa? Jodoh awak. Boy ya. Jodoh awak. Jodoh awak Syed Saddiq lah. Wahai Bella Astila, kamu faham ke? Janganlah buat-buat tak faham. Jadi kena carilah jalan cepat-cepat. Apa lagi nak katalah koma? Betul lah tu. Apa yang dicari? Kebahagiaan. Bahagia. Macam mana pun sebenarnya koma hidup kita ini, kita kena cari bahagia. Dan bahagia itu hanya boleh dicapai, boleh diperolehi apabila kita suburkan kasih sayang dalam diri kita. Walaupun miskin, walaupun hidup tak berada, tetapi sekiranya dalam kehidupan berkeluarga itu kita suburkan kasih sayang, maka kita akan dapatlah bahagia itu. Beginilah hidup seorang yang miskin dan susah. Kamu buat apa tu, Damak? Damak? Ya, ya. Kamu buat apa? Noreh getah ya? Noreh bukan begitu caranya. Macam mana ya? Itu kamu gesek-gesik, geli pula pokok tu kau. Oh, Terbalik. Minta maaf ya. Ayah. Cuma kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kusangkakan panas hingga ke petang, tetapi hujan pula di tengah hari. Memang sekarang ni agaknya musim La Nina. Hujan, banjir sana sini. Kita harapkan bagi mereka yang terkesan dengan banjir, bersabarlah ujian Tuhan kepada kita. Tapi kalau dah tak boleh juga nak kita teruskan rumah tangga, tak boleh juga nak kita teruskan kasih sayang, apa gamaknya akan dibuat oleh dema ini? Dema siapa? Ni Kak KM kita. Kau nak tinggal aku, kau get out. Kau pergi sorang-sorang kau. Anak 4 ketul dengan aku sebab tu anak aku yang mengandungkan. Macam tu. Nampaknya dia dah warning awal-awal dah kepada suaminya, janganlah nak membuat sesuatu yang menyebabkan rumah tangganya runtuh. Kalau runtuh, 4 orang anak, 4 ketul anak itu bersama aku katanya. Sebab aku yang beranakkan dia. Bila berlakunya kisah seperti ini, maka berlakulah perebutan pula nanti. Keluar masuk mahkamah. Bila keadaan macam tu, tak adalah bahagia. Jadi kalau nak tengok cerita bahagia, tengoklah kepada fenomena bas kita. Ya tak koma? Udahlah. Teman nak tidur dah. Tidur awal, esok nak noreh.